Panas gila. Kita cari ketan, guys. Oh, nye. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Apa kita nak buat hari ni? Kita orang nak bawa korang pergi glamping. Dekat mana? Dekat Punggai, Johor. Ini first time saya pergi glamping. Kita tengok apa yang menarik dekat sana. Kemah dia mewah ke? Biasa-biasa ke? Korang layan video saya sampai habis. Jom! Jangan betulkan channel anda. Anda berada di channel yang betul. Baru nak layan view, dah tersangkut jam pula. Tak apa. Sebab jam tu kita boleh layan karya seni kat dinding-dinding tepi jalan ni, geng. Capture momen sikit. Lalu bila lalu sini nak rekod pun tak sempat. Kali ni kita pergi time cuti sekolah. Tambah pula public holiday. Makan jam tanpa roti lah kita, geng. Sembang punya sembang, kita dah sampai, geng. Kita dah sampai ke Rustika Glamping Village. Tengok kemah dia. Jom. Okey guys. Inilah keadaan kemah glamping. Ada 3 katil, 2 kipas. Sini. Bila korang buka pintu kemah, memang sea view. Wow. Diorang sampai je, terus tukar baju. Saya dah lama tunggu diorang. Tak sabar nak terjun laut. Ryan excited sangat. Sampai lupa nak buka tag baju. Hihihihihi. Macam ni lah, geng. Duk jauh-jauh, jarang jumpa. Macam jejak kasih sikit. Hik.
sambil mencari jodoh. Kepada abang-abang yang single, boleh hantarkan borang cari jodoh ke email saya ya. Sementara kita orang main kat pantai, ibu ayah pergi jual aiskrim. Bukan. Ibu ayah offerkan semua orang aiskrim yang kita orang bawa. Kalau tak, saya pula karang. Buat apa, Cik? Hai, buat apa ni? Kesian Maya. Pergi bercuti, demam pula dia. Tak nak? Kali ni adik jadi mangsa kena tanam. Adik pun pasrah dan redha je. Good job adik. Tak apa, jangan nangis. Sebab tu ayah pesan jangan masuk kat, jangan mandi dengan tu. Dah. Ya, tak apa, dah. Dah cari dah? Nak cari tapi tak boleh. Tak sempat. Nanti ayah turun ayah cari sekali. Dalam ni dia rumah tu dalam. Dah lama dah. Dah lama? Tadi baru lepas. Tadi masa dia masuk, Nuhan tak nampak ke? Masa dia masuk ke laut tadi tak nampak? Tak apalah, dah lah. Nanti kita beli barulah. Dah. Ayah cepat-cepat tukar baju. Tolong cari cermin mata saya. Makcik juga semua yang tolong cari cermin mata saya. Walaupun dah tahu tak ada harapan. Makcik juga Kak Cik tolong jaga adik. Sementara yang lain tolong saya. Mila kat mana? Habis kat dia punya kulit. Dia buka-buka kulit dia. Tak panas. Cermin mata terjatuh di bawah ombak guys. Tak nak terpaksa move on. Jomlah kita makan petang dulu. Ada nugget dengan cempedak goreng. Simple and sedap geng. Pak Lang bawa cempedak import direct dari Bangi ke JB geng. Bau dia wangi semerbak satu pantai. Ready for dinner. Bila lapar, tim dapur adalah tim kesayangan semua. Hai guys. Hai guys, tengah masak. Ada dah. Ada lagi. Ada yang dah masak. Hai guys.
What's up, geng? Dah penat main air. Memang perut lapang memanjang. Makan pula ramai-ramai. Memang seronok, geng. Alhamdulillah, settle dinner. Kita ke pantai lagi, geng. Guys, kita cari ketan, guys. Dapat ketan satu. Air pun tidak ada. Ada springer pula. Bangunlah. Bangun. Bangun. Jangan lari. Mana? Macam ni lah, geng. Hidup saya tanpa cermin mata. Kelam, tak terang, tak jelas, geng. Apalah nasib. First day dah hilang cermin mata di bawah ombak. Kena teruskan hidup 2 hari lagi kat sini tanpa cermin mata. Apa pun tetap enjoy, geng. Tengah-tengah cari ketak, ada orang belanja view firework. Cantik. Melayu TV yang baru. Kita nak buat nyanyi. Lepas tu kita kena tanam. Lepas tu kita orang gali. Kita tanam. Lepas tu kita orang minta air. Lepas tu saya buat ribut. Cepat. Belakang. Boleh lagi tak ke belakang lagi? Cepat macam ni. Okey, geng. Dah penat main, jomlah kita tidur. Good night. Chicken tin ni. Pakai lipstick ni. Nice. Ni, Ica dah pakai lipstick. Morning, geng. Macam banyak je menu pagi ni. Breakfast in the making. Yummy. Foto macam ni, Ica. Kecil je ni. Serong. Ni, seni sikit. Ni. Morning, guys. Atuk pagi-pagi dah mancing. Steady atau piring? Ada hammer tu nak ke? Belum. Kau ini tak. Macam nak madu? Kau dah madu seorang.
So bayar game RM1 lagi. Aduh. Terus lama dia. Dah jadi masuk game. Kita buang dulu lah. Semua tak ada apa-apa lah. Berapa bola? Kan? 3 je. Kita saja. Tak masuk. Tadi cuba-cuba dapat. Dah tak abang. Baling je. Baling je lah macam mana pun. Aduh, jauh. Apa tu? Alihkan cawan tu kot. Alihkan cawan lah. Sudah. Ada wang tunai Pak Long masuk. Jangan. Jangan ni. Aji nak ambil tu, bola tu. Ya. Kosong, conteng. Kena conteng. Alah, sikit lagi dah dapat RM5. Dia nampak. Aji, jangan tak pakai speknya. Okey, cepat Ryan. Alamak, Ryan. Lagi. Alamak, lagi satu last. Bola tu kena orang. Aduh, tak masuk. Tak lah. Ini kosong. Nak cari RM5 dah ada. Boleh. Masukkan. Bisa balik kat mana? Bisa dah. Balik dalam cawan dah. Sini. Kacauan. Balik kacauan. Baling sini dalam ni, baling dalam. Dia dapat daga. Dapat keropok. Balik. Satu lah. Lagi. Baling dulu. Ni tak habis ni. Okey, lagi sekali. Cepat. Tak masuk kan? Boleh. Dah. Okey. Karet ke? Kejap. Alah, kena conteng. Halah. Apa denda? Conteng. Lagi sekali ya. Oh, tinggi sangat. Tak sangat lah. Satu ni. Atau main. Conteng. Bola. Lain macam tu. Macam skill lah tu. Bulan tentu. Kena tiup atau. Semua nak masuk. Sikit lagi. Game ada sangat. Main enak yang main dapat. Mak ni nampak ke? Nampak. Sikit lagi. Nenek dapat conteng lagi. Cucu mau main tengok ni. Nenek dapat conteng lagi. Okey. Asal. Isha. Mana boleh? Balik. Balik. Ini je. Bagi dia puas hati. Aisyah bagilah. Okey, balik. Gula yang tu satu. Berhenti tu. Mana boleh? Lagi satu. Di sini ni. 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 Okey, balik. Jangan tengok. Balik ni cepat. Pelan. Dah, tunggu. Hampir. Sem. Saya duduk kat nenek. Nenek tak nak. Oi. Terus sikit maju. Lu. Oi. Orang suruh selur. Guru-guru.
Mula-mula daripada mak dia tak apa-apa. Siapa? Cici Laju sangat tu. Dia RM5 je. Sipi lagi. Dan dua Celup pula Memang RM5 lah Kenapa? RM1 tak heran dia. Buat Mishan. sini je lah. Mana lah boleh Sini je lah pun tak masuk tu. Sikit. Kalau dapat sini. Sementara kita orang main game, Mak Long gigih siapkan jemput-jemput untuk kita orang petang ni. Thank you Mak Long, Pak Long. Oh, okey. 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 Cedok. Atas lagi. Macam tu. Mata-mata duit je kau ambil. Jangan ambilnya. Boleh cedok balik. Boleh cedok balik selagi tak tuang dia boleh cedok lagi. Dia boleh cancel. Banyaknya. Ush. Jackpot. Udah happy dah. Lidah tak keluar. Lidah tak keluar. Dikeluarkan balik. Boleh lagi tak letak. Kiri lagi. Wajar je. Besar tak malah. Cedok. Boleh. Belakang sikit. Kiri sikit. Kiri sikit. Kat slow-slow.
merah pula tu. Alamak. Kiri. Pelan-pelan. Dekat. Jom lagi. Alah. Okeylah. Boleh lah. Cepat. Bawa sikit. Boleh jauh-jauh. Mia. Tak keluar. Terabung. Nak ambil lah singgit. Jom lagi. Dekat Mama, dekat. Okey. Mana boleh macam tu lah. Sekali je. Oh, tak tahu kat tinggal. Okey. Benda sama je kat sana. Dapat clear tu. Okey. Pak Long. Wow, tak kena bal. Wang besar. Lagi. Dah habis. Dapat ke? Rata pun. Kecil tak boleh kecil. Ni jauh depan lagi. Keli. Cepat. Keli depan lagi. Keli depan lagi. Keli depan lagi. Tuang. Comel lah gaji. Comel lah. Dia minyak. Tak, angkat pelan-pelan. Dah masuk belum? Dah. Slow. Tinggal dekat kan? Itu dia. Malam kedua ni kita orang sambung bakar-bakar. Ada sate ikan, ayam bakar, kambing bakar. Kenyang. Alhamdulillah. Masing-masing tidur dalam kekenyangan. Morning. Hari ini hari terakhir kita dekat glamping ni, geng. Layan sunrise dulu. Tengah hari pun sudah tiba, geng. Masa untuk check out. Bila dah berkumpul ni, berat hati nak berpisah. Apakan daya? Hidup mesti diteruskan. Ada rezeki, kita jumpa lagi. Okey, geng, sampai sini je video kali ni. Jumpa lagi di next video. Jangan lupa tolonglah subscribe, geng. Like, komen dan share. Bye-bye.